Program mengedarkan 3 juta tong sampah percuma bernilai 360 juta ringgit kepada setiap rumah yang membayar cukai pintu di Semenanjung dijangka selesai pada 2014. Agihan tong sampah bersaiz 120 liter itu dilakukan 3 syarikat konsesi iaitu Environment Idaman Sendirian Berhad, Alam Flora Sendirian Berhad dan SWM Environment Sendirian Berhad. Setiap rumah menerima 1 tong sampah beroda yang mempunyai nombor siri. Laporannya bersama Zulhafiq Halim. Tong sampah beroda ini berkualiti tinggi, tidak mudah reput serta tidak alah pada bahan kimia, sinaran ultra ungu, suhu panas atau sejuk. Di utara tanah air, pengedaran tong sampah dilakukan Environment Idaman Sendirian Berhad. Sebelum September 2012 saja per tahun ini, kita telah menghantar sejumlah 70,000 tong bagi Alostar, Majlis Bandaraya Alostar. 21,000 tong bagi Majlis Perbandaran Perlis, iaitu Ibu Negeri. Tong sampah yang memenuhi piawaian Eropah itu mempunyai jangka hayat sehingga 7 tahun dan mampu menampung sehingga 50 kg muatan. Bagi memudahkan pihak Environment Idaman melakukan kutipan, penghuni dinasihati supaya meletakkan tong sampah di luar pagar rumah sebelum 8 pagi mengikut jadual kutipan. Jadi saya menyeru kepada masyarakat setempat di Negeri Kedah dan Perlis supaya pakaikan tong sampah ini dengan cara yang betul, iaitu meletakkan sampah di tempat yang sepatutnya, di bahagian hadapan atau di bahagian belakang. Penambahbaikan terhadap sistem kutipan sampah dan pembersihan awam ini sentiasa diperkemas dari masa ke semasa bagi menjamin keselesaan masyarakat. Pemberian tong sampah seragam secara percuma bukan sahaja mempermudahkan proses kutipan sampah, malah ia juga menjamin persekitaran yang lebih bersih. Penggunaan sistem lifting pada lori kompakter juga mempercepatkan lagi proses kutipan yang dijalankan. Ikuti laporan khas Kompos Chang bersama Farhana Azwani Ismail esok.